kau ni nak interrogate aku ke? Kan? Dia tanya saya, dia tanya credibility saya tentang kerja. So dia luahkan rasa why pada saya. Tapi jauh di sudut hati kata, aku akan berdepan dengan seorang pelakon yang berattitude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Borak Popcorn, di mana kita nak borak-borak pasal filem ke, drama, telemovie, short film ke, apa mengenai dengan visualization ke, kita review je. Tak ada masalah kan. Betul. Sekarang ni dia akan pelik, kenapa tiba-tiba kita dua orang je. Betul. Sebab lagi sekali budak ni menghilangkan diri. Geram je aku. Kita bertiga sama Maya. So hari ni aku dengan Ali lagi berdua. Tapi seronok lah. Tak ada dia seronok sebab sebelah kita ni ada yang lagi best. Betul. Ini kita buat bukan barang-barang biasa. Ini barang baik punya. So kita nak perkenalkan sebelah kita ni menggantikan Maya Dance sama ada sementara ataupun selamanya. Persilakan. The one and only Cik As. Cik As. Hello, hi. Cik As ni kita orang punya boss lah sebenarnya. Tiba-tiba kena tarik. Kena tarik kena sebab ganti, dia, kan? sebab dia ada barang dia kan. Kita perlukan barang dia. Daripada Maya Dance kan. Sibuk sangat nak pergi ke sana ke sini. Kita cari orang lain. Ingat kita tak ada pilihan kan. Agak-agak sikit. Dia busy. Betul. Cik Ay, apa khabar? Okay. Itulah. Ni siapa tetamu kan? Itulah. Aku rasa macam aku terjemputan pula. So macam mana Cik As? Dah ready ke untuk kita buat? Selama ni mungkin dia sibuk meeting. Itulah. Tak meeting. Kali ni dia nak join yang santai sikit, podcast sikit. Selalu preview je korang punya konten. Sekarang ni kita tengok macam mana. Dia ada dalam konten. Okay. jom. So sebelum tu kita nak bagi tahu, jangan lupa download aplikasi sini. Sebab kat dalam tu ada macam-macam lagi. Apa yang ada di dalam tu? So dalam aplikasi sini Borak Popcorn ni pun ada dalam aplikasi sini. So korang boleh tengok aplikasi sini. Tengok Borak Popcorn di aplikasi sini. Lepas tu kita ada juga video-video lain lah yang video-video lain daripada remaja, media hiburan. Kalau nak baca cerita-cerita pun ada kat dalam tu. Banyak macam-macam ada dalam tu. Nak dengar podcast pun ada juga. Betul. Mungkin giveaway pun ada dalam tu. So kalau korang download macam-macam, semua dalam satu aplikasi sahaja. Dan juga news, berita daripada Awani dengan juga Sina pun ada kat dalam tu. So kita bukan lara entertainment je. Ada betul. news juga. Ada info. Betul. Okay. Dia tengok mention lah sebab dia yang bagi benda tu semua kan. Betul. Dia dah set up benda tu. Okay, tak apa. So hari ni topik kita dia lain sikit. Betul. Sebab sebelum ni semua seram. Filem seram. So kali ni kita back aksi komedi. Memang best. Betul. Kita orang dah tengok dah. Tajuk dia apa ni? Tajuk filem ni ialah 6 Jelaka. So kita pun dah tengok short opinion pasal aku cerita ni. Aku kena paksa, ya Allah ya Tuhanku. Okay, bila korang kata nak ajak I datang untuk buat tengok Borak Popcorn ni, aku dah risau sebab pertamanya I tak tengok filem hantu. Tapi bila I kerja sebagai wartawan dulu, ada wartawan dulu dekat Melimil. Wartawan. Macam mana kau tak tahu kerja bos kau dulu ni? Tak nampak macam wartawan. Oh, tak nampak? Okay, so memang kita buat film review. So bila kita buat film review, kita tak ada pilihan. Bila editor kata, Cik As, we have a film review. So zaman tu tahun 2010, 2008 tu kita tahulah filem siapa yang tengah top zaman tu kan. Syamsul Yusof tengah naik masa tu kan, whatever. So kita tengok bila aku kena tengok cerita hantu, sepanjang-panjang 2 jam cerita hantu tu aku tengok dengan mata tertutup. Sebab tapi kena tengok sebab kalau tak kau nak tulis macam mana. Betul lah, kan tak faham cerita kan. So bila korang ajak ni kata, alamak cerita apa pula 6 Jelaka ni, kata macam cerita hantu. Tapi memang lain. Betul. Sebab teaser dia pun tak melambangkan cerita full cerita yang dia nak tunjukkan. So macam kau short based on kau tengok semalam. Aku suka gila. Puas hati. Spoiler alert terus bagi. Kita kat sini memang spoiler alert, puas hati. Terus bagi. Sebab kita dah tengok based on trailer. Betul. So bila dia dah keluar full movie, kita tahu tu aksi komedi. Tapi dia tak portraykan sangat dalam trailer. Betul. Tapi bila dah ada kat dalam kita dah tengok full, berdekah mat, pecah. Betul. So kita akan borak panjang lagi cerita ni bersama dengan seorang yang legend. Betul. Sangat-sangat legend. Korang memang tahu dia kalau sekarang watak dia orang kenal dia seorang peniaga. Mika Riko Al-Aqsa. Tak tahu siapa, kita layan dulu intro daripada Borak Popcorn. Let's go.
Selamat datang Nam Jelaka. Tak berhati perut. Kembali lagi kita dalam Borak Popcorn. So kita dah borak-borak tadi, dah intro dah pasal apa ni filem yang kita nak cerita pada hari ni. Betul. Nam Jelaka. Betul. Tanpa membuangkan masa, kita nak mempersembahkan the legend, one and only Aziz M. Osman. Alright. Apa khabar bang? Baik, alhamdulillah. Terima kasih jemput. Tidak sama-sama. So tahniah sebab dah menghasilkan Nam Jelaka ni. Macam mana perkembangan abang sekarang? Abang tengah buat apa setelah selain pada direct ni? Ada lagi tak berlakon? Sebenarnya kejayaan utama saya ialah pelakon lah kot. Pelakon lah dah malas dah. Sebenarnya dah nak retire dah. Alamak. Orang kata dah cukup-cukup lah. Biarlah ini zaman Samsul, zaman Syafiq, zaman Razai Syam, Amir apa semua, biarkanlah. Aku dah habis lah, zaman aku dah habis dah, kata kan. Tapi macam seolah-olah macam ada orang tolak dia ke belakang. Alamak. Ke depan lah kan. Kemudian tu satu dia kata, sekarang ni banyak sangatlah cerita seram. Betul. Banyak. Betul. Seram. Kemudian tu cerita aksi. Bagi saya namakan gelarkan cerita aksi Taman Tema. Maksudnya aksi Taman Tema tu bukan nothing negative about that. It's good. Saya macam kita tengok Avengers ke kita tengok baik Marvel ke DC, kita aksi Taman Tema. When you want masuk dalam, you expect to have the roller coaster ride. Betul. Kat situ kan. Kan? Roller coaster ride. Yes, it works kan ni kan. Cuma satu je yang kurang saya tengok, komedi. Komedi kurang. So saya tengok bila ke komedi tu, kemudian tu orang rasa post kata, bang, buatlah macam senario dulu, cukup lah benda-benda yang lepas, kita move on kat depan kan. Tapi dia ni macam nyamuk kan. Yalah kan. Maka terhasillah idea saya untuk nak buat filem purba, filem cowboy. Berkonsepkan very cowboy, betul kan. Berkonsepkan purba yang mana budak sekarang dia, zaman saya memang bersepah lah filem-filem yang macam tu lah. Betul. Tapi budak-budak sekarang tu mungkin tidak familiar. Betul. Dengan tu. Saya rebrand balik. Okay, betul. Okay bang, kita nak throwback belakang sikit. Okay, kita nak tanya dari segi abang, permulaan abang dalam menceburi bidang seni ni, adakah terus direct ataupun abang berlakon dulu? Pelakon remaja sekarang yang paling popular. Remaja umur berapa tu bang? Remaja tak adalah. Maksudnya kalau paling popular remaja, seksian nama apa semua, saya pun pernah berasa lah. Kan satu ketika dulu kan. Dulu macam kerang-keraf waktu ada media hiburan apa semua, pernah lah berasa jadi cover. Ke pin up poster kat tengah-tengah, pernah lah kan. Kan mungkin yang terasa kata, lawyer tekak aku nak tengok gambar Haji Osman pin up poster kan. Tak kuasa. Jadi pernah. Jadi saya merupakan seorang pelakon, tetapi before that pun saya pernah mendapat anugerah pelakon kanak-kanak terbaik Asia kan dalam filem. Tapi sebenarnya memang daripada dulu saya meminati filem. Saya meminati filem tu, maksudnya expect filem dari segi pembikinan filem tu, saya tebal curiosity saya untuk nak macam mana orang buat filem kan. Mungkin dulu sampai ke satu peringkat tu saya tengok filem, saya tengok wayang, ini diorang buat filem nak, jangan-jangan kat belakang tirai tu ada diorang berlakon balik kot. Apa kan? Dia punya naif tu kan. Dia minat tu terbentuk daripada situ. Jadi dia buat self taught, dia mengkaji balik dan diperkuatkan lagi dengan cabaran family saya yang satu-satu adik-adik saya pergi belajar sampai ke luar negara. Dia gasak duduk dalam Malaysia ni mengutuk filem orang. Kan? Sampai bapak saya, arwah ayanda saya katakan, engkau ni apa jadi engkau dengan speedboat kau apa? Saya minat Steven Spielberg. Tapi dia nak nak menyakat saya, dia kata speedboat. Engkau dengan speedboat kau apa semua ni. So dalam hati saya kata, satu hari saya akan tunjukkan kepada family saya boleh jadi seorang pembikin filem yang baik kat situ. Alhamdulillah sebelum ayanda saya menutup mata, dia sempat melihat saya buat sebuah filem epik berjudul Lieutenant Adnan dan dia tengok set tu,
filem ni macam filem Tora. Filem Tora merupakan filem favorite dia. Filem ketika Jepun menyerang Pearl Harbor di Hawaii. Kat situ. Jadi perang. Cerita perang. Jadi dia tengok skill Lieutenant Adnan tu dibandingkan dengan filem favorite dia tu lah. Ni ada dinosaur ke berjalan kat atas. Tu. Okay, so filem pengarahan pertama bang. Kali pertama abang touch as a director, filem apa bang? Sebelum kita touch tentang filem pertama saya bermula mengarah pada tahun 86. Okay. Kemudian tu dia sekitar hujung 80-an sampai akhir hujung 80-an tu kira saya dikenali sebagai seorang pengarah drama yang degil. Degil tu maksudnya orang lain buat sini, saya buat sini. Orang lain ke bawah, saya ke atas. Dia sentiasa nak cari kelainan. Okay, faham. Jadi memang ketika itu bila sebut saja sebuah drama Aziz Osman tu orang akan tunggu. Pasal dia nak tengok apa kelainan yang akan disajikan ketika itu. Betul. Tak semestinya bagus ke tak bagus. Saya tak peduli. Waktu tu yalah bukan duit kita kan, duit orang kan. Peduli apa kan. Jadi maka saya buat tu, bayangkan macam naskah Damak. Kalau siapa familiar tengok filem Piramli, Ragam Piramli, yang ada satu segmen tu drama berjudul Damak kan. Betul. Damak. Jadi bayangkan untuk Damak tu punya orang kata rebel ketika tu. Daripada saya buat cerita, patutnya kostum kan pula. Saya buat konsep macam Conan the Barbarian dah. Kan? Dengan pedang besar, dengan baju bulu apa semua. Cerita Damak. Betul. Berdasarkan tu. Jadi dia sentiasa tu. Jadi maksudnya peralihan daripada menjadi seorang pengarah drama ke filem, dia sudah ada orang kata ready audience. Betul. Kan? Ready audience ketika itu. Maksudnya apa pula Aziz akan buat untuk filem? Betul. Okay, faham. Kan? Jadi maka itulah setelah 5 tahun filem tempatan tidak mencapai kutipan lebih daripada 1 juta. Apabila muncul fenomena, dia pecahkan tembok. Fenomena. Apa tu, itulah yang katanya sebab di zaman abang tahun 86 saya 3 tahun. Sama lah umur kita. Lebih kurang sama. Apa tu, bila abang buat tahun 86 tu, semua orang buat filem, semua orang buat drama kan, tapi dia punya acuan dia adalah macam mana aku nak buat filem dan cerita apa. Tapi cerita abang ada cerita, tapi garapan kepada cerita itu berbeza. Saya boleh kata Aziz Osman yang saya kenali daripada kecil adalah orang yang paling tinggi imajinasi dan juga dia punya eksperimentasi tu banyak. So bila orang kata membawa kepada 39 tahun kemudian daripada kan saya kira dalam kepala setahun, ni buat umur setahun lagi dah 40 tahun. Ya, setahun lagi 40. So dah bukan umur 40 bukan umur 40 di dalam bidang industri perfilman sebagai director. Sebab first directing adalah 86. So sekarang ni 39 lah, maknanya dia 39 tahun kan. So matangnya bukan usia, tetapi apa lagi playground yang kau tak bagi kat aku untuk aku main. Macam you kata it's a taman tema kan, it's a circus kan. You dah jadi seal, you dah jadi elephant, you dah jadi ringmaster, you dah jadi lion, you dah jadi ballerina, whatever that you have not done yet. Satu je belum buat lagi. Filem Satu Kala saya belum buat. Tak nak buat pun. Alamak, Satu Kala. Saya bila abang cakap macam tu, saya terfikirkan apa tahu, satu kali black and white lah, Charlie Chaplin. Itu 2 kala. Dua kala. Dia Satu Kala. Selisih. Tak apa, yang tu sekarang ni kan orang buat sendiri. Okay. Lepas tu tapi daripada bila itulah, saya seorang yang skeptik. Kita bila kita jadi wartawan, kita dilatih untuk tidak mudah berpuas hati kan. Abang faham kan? So bila saya tonton balik filem abang, kita masuk buat filem apa tu, saya rasa saya mula-mula saya tak tahu pun Nyam Jelaka ni, saya punya tak nak tahu siapa, saya tak nak kosong punya expectation. Saya tak tahu sebenarnya abang punya. So bila saya masuk, dia kata siapa yang buat ni, rupanya abang Aziz Osman. Kata apakah journey yang telah abang lalui daripada fenomena sehingga kepada Enam Jelaka yang telah menjadikan transisi perjalanan filem dan sebagai director menjadi cukup matang sampai hari ini tu. Kalau nak sebutkan tentang kematangan tu, mungkin selari dengan umur lah. Kan? Waktu zaman muda tu dia macam no holds barred lah. Maksudnya mujur lalu melintang patah, dia akan redah saja.
tidak ada nothing tulus kan. Nothing tulus because yang pertama sekali bukan duit sendiri. Yang kedua tak ada tanggungjawab. Jadi buat tu berdasarkan daripada kegairahan kat sini. Jadi bila dah kematangan transition tu selepas 39 tahun tu, tanggungjawab kan, tanggungjawab family memang. Cuma sekarang ni family saya dah tumbuh menjadi besar dan saya cuma sekarang sebagai penonton melihat anak cucu begitu kan. Dan yang paling utama sekali ialah tanggungjawab terhadap kan kita last kali menuju ke tempat tu. Jadi biarlah satu orang kata kita membuatkan satu karya yang ada elemen-elemen tu supaya esok kita tak menyesal apa kita nak jawab kat dalam tu esok kan. Jadi itu tanggungjawab yang utama lah bagi saya kan. Macam saya kata, kalau boleh saya dah tak nak kerja ni lagi because kerja ni lagi nombor satu, tanggungjawab sangat besar. Okay, nak menyiapkan benda ni, benda tu nak mengerjakan dua orang. Dia dah ada sense of responsibility towards apa yang kita buat tu. Tapi tak ada, kita tak tahu. Kita cuma melaksanakan tanggungjawab dengan nawaitu yang baik. Baik sangat pula bunyi dia kan. Itulah. Jadi itu kematangan dia kalau itulah kematangan dia tu. Kematangan dia tak fikirkan tentang diri sendiri lagi, dia fikir tentang orang. Okey, daripada segi kematangan karya pula. Mungkin sebab macam kita kenal ramai pengarah muda sekarang. Betul. Ramai pengarah muda yang tiba-tiba buat satu je filem, besar. Betul. 13 juta, 6 juta kan kutipan dia. Kita tak tahu macam mana abang nak letakkan diri abang, sebab abang datang daripada generasi yang sangat berbeza. Betul. Tetapi at the same time abang tetap masih buat lagi, ada jatuh, bangun, buat lagi. So apa itulah kematangan yang saya cuba nak faham. Saya suka nak beritahu tentang akar saya berasal daripada mana. Saya lahir di Singapura. Orang sekarang tahu Singapura tu sebuah bandar kosmopolitan dengan bangunan-bangunan itu kan. Tapi pada tahun 62, Singapura tu banyak kampung-kampung Melayu. Kampung. Jadi saya dengan penuh angkuh dan bangganya saya cakap ni, saya ni orang kampung. Saya berasal daripada kampung. Root saya di situ. So pasal kalau kita tengok filem-filem awal, filem-filem era kegemilangan, filem era emas filem Melayu kan, yang bertapak di Singapura, kita nampak kita tengok filem-filem lama betul yang berakar umbikan budaya, tebal dengan kebudayaannya, dengan kesenian Melayunya yang dari sana. Sana memang pusat Melayu. Even kalau orang kata, kalau kita tak bias pun, kalau kita pergi ke Singapura dan kita tengok kepada komuniti Melayu di sana, masih ramai lagi orang kata yang itu, because apabila dia menjadi kelompok minoriti, dia akan jaga. Dia lagi kuat. Dia jadi kuat identiti. Betul. Gelang serai itu kan banyak apa tu. Sama juga dekat sini kan. Kita tahu satu bangsa tu minoriti, itu yang dia mempertahankan. Walaupun benda tu ada kontroversi ke, tak boleh ke apa kan. Betul. Jadi maksudnya jiwa saya tu memang kat situ. Apa-apa pun Melayu saya tu betul tebal. Untuk pengetahuan, drama pertama saya, arahan saya tahun 86, sebuah filem seram lah. Filem seram yang menggunakan pendekatan Spielberg, tetapi sebuah filem purba Melayu. Sebuah filem berjudul Mawas, yang patutnya filem tu ditayangkan di televisyen untuk slot macam sekarang ni Cerita Rama ke apa. Betul. Tapi ditayangkan dalam slot khas. Ketika itu ada slot tayangan blockbuster dalam satu tahun tu, Dunhill Blockbuster tau kan, yang tayangkan semua filem-filem blockbuster. Tiba-tiba ada satu drama yang diarahkan oleh pengarah muda yang mana datang apa semua, ada masuk kat dalam situ. Tengah-tengah diapit dengan Superman 2, Star Wars, Happy Ghost daripada Hong Kong apa semua kan. Al-Ghali Lakja lah saya ingatkan dengan stand box office. Terselip Mawas dekat situ. Okay, it's a good starter. Betul? From me kan. So jadi maksudnya sampai sekarang, apa-apa pun secara kata di luar sedar, apabila saya berkarya, root saya tu tetap maintain. Akar saya. Walaupun filem saya nak buat cerita cowboy kan, cerita cowboy itu kan, tapi fundamental dia cowboy.
tapi tekstur dia, bau dia, rasa dia kita. Betul. Boleh nampak lah. Kan? Boleh nampak tu kita kan. Itulah kalau nak tunjukkan kematangan lah. Tapi bahayanya apabila kita sebut tentang kematangan kita, Aziz someone try to receive message kat situ. It's not that. It's not bukan nak sampaikan message apa. Message itu mungkin kalau orang dapat rasa, tahu, nampak message tu is a bonus for me. Tetapi my main priority, keutamaan kali ialah menghibur. Betul. Menghibur. At the end of the day, you have fun watching my material. And kami sangat terhibur. Amin. Sangat terhibur. Betul. Kita orang macam okay, sedikit macam rasa frustration lah sebab first day kan bila kita tengok. Kita harapkan penuh lah panggung. Tapi mungkin sebab kita pula pergi waktu bekerja. Betul. Kan kita tak tahu. So kita orang bersorak kat dalam tu. Kita orang je punya ada bertepuk tangan kat dalam tu. But then memang kita orang terhibur lah. I mean saya lebih lah. Saya suka di-impress sikit. So saya impress. Saya memang impress dengan 6 Jelaka ni. Memang sangat impress. Jangan saya keluar bilik tu jadi bunyi lain pula ya. Tak ada. Dia orang pun terkejut tengok saya macam seronok. Sebab kita orang tahu Cik Az punya type of movie tu macam mana. Betul. Sebab yang untuk 6 Jelaka ni saya antara peminat filem komedi. Senario semua benda. So kita memang nak tahu pasal tu. Tapi kita try ajak dia Cik Az pun nak pergi dan dia yang terhibur. Saya pula yang lebih terhibur Kenapa kita tahu dah agak lama abang tak masihkan filem. Betul. Lepas tu sorry to say abang sebab saya tengok bila masih misi X-ray 3 abang dah start hilang abang punya touch tu. Betul. Tapi bila abang comeback balik dengan 6 Jelaka ni, kita dapat rasa balik abang punya touch tu. This is Aziz. Kenapa abang kembali dengan 6 Jelaka dan apa yang buat abang dapat balik touch abang tu? Apabila saya nak berkarya ataupun sesiapa saja sutradara terutama nak berkarya apa semua, kerja membuat filem ni adalah merupakan teamwork. Kaptennya adalah terutama itu kan, tapi dia bagi arahan, bukan dia buat semua. Betul. Gagalnya Tan Sri P. Ramlee dalam Studio Merdeka, Betul. apabila dia berpindah daripada Jalan Ampas ke Studio Merdeka, dia tidak bawa tim dia. dia. Yes. Dia tak bawa tim dia sama. Bakar Ali, Sudarmaji, Ahmad Si, apa itu tim-tim dia yang membantu dia di belakang apa semua. So, jadi bayangkan filem terakhir dia di Jalan Ampas, filem Tiga Abdul. Betul. Tiga Abdul yang mempunyai notch dia tersendiri. The next filem lepas Tiga Abdul ialah Si Tora Harimau Jadian. Betul. Macam Langit dengan Bumi. Betul. Okay, dari segi storytelling, yes, P. Ramlee is a good storytelling. Tapi dari segi packaging dia apa semua memang dia gagal. Betul. Kat sini kan. Setuju. Jadi mungkin sebelum apa yang kita lihat 6 Jelaka tu, yang lain tu saya menghadapi kesulitan yang sama yang dihadapi oleh Tan Sri P. Ramlee. Mungkin kan kita tidak mendapat support kerana modalnya terhad. Modalnya terhad yang dipaksa dan juga ada bermacam-macam masalah lah. Tapi benda tu bukan menjadi satu alasan kenapa dia gagal kerana saya gagal. Tak boleh. Everything must dia kena dipikul oleh pengarah sebagai captain kapal kan. Betul. Captain of the ship. Jadi kapal tu tenggelam, captain kena tenggelam dulu kan. Saya terima takdir itu. Tapi benda ni menjadikan satu pengajaran lah. Jangan do not make that same mistake anymore. Kan? Maka itu untuk filem 6 Jelaka, saya handpick, even producer pun saya handpick. Okay, aku betul. Okay. Ya, tak apa, nanti saya explain kenapa saya cakap saya betul. Saya handpick. Dia tak nak, bukan dia tak nak, dia yalah ada doubt lah sikit. Saya paksa dia. Yes you can kat sini kan. It's a blessing in disguise. That's how it started lah kan. Kemudian tu everything daripada itu filem saya yang lepas yang membuat benda tu yang saya tak dulu, contoh macam production designer kan, orang selalu kata director kan, design. Saya nak design, saya nak texture macam ni apa semua. Saya dapat dan saya cakap pada producer saya. Producer saya ni memang dia cemerlang dalam bidang dia. Betul. Jadi saya kata boleh adapt tak cemerlang yang dilakukan di dalam filem saya. Alhamdulillah. Dia berkata, walaupun dia saya rasa macam kena culture shock juga kat sini kan. Betul kan? Tapi okey sampai ke akhir apa dia tak tahu macam dia sentiasa senyum, dia sentiasa optimis.
kat sini kan, walaupun macam-macam halangan, macam-macam ribut taufan. Ribut taufan yang dia itu kan. Tapi sebagai seorang profesional, ni bukan nak ngampu ya, ni it's a fact kan. Sebagai seorang yang itu, dia sangat optimis dan dia sangat itu. Yalah, seorang dia motivator kan. Jadi dia motivate orang. Dia tak bolehlah demoralize dengan things yang itu kan. Jadi maksudnya saya pastikan for the next one, after the previous mistake, yang saya tak pinpoint orang, tak blame orang, tapi kali ini I do not make the same mistake, because kalau repeat balik memang bodoh lah. Betul, kan? Betul. Jadi alhamdulillah filem tu berjaya disiapkan, and first and foremost saya present my first viewer yang saya nak impress is to my producer, because dia yang usaha kat sini. Alhamdulillah, she's happy, I'm happy. The next fasa yang tu siapa semua, biar takdir menentukan sama ada rezeki kita panjang ke apa ke gitu ke, tak ada. Tapi tanggungjawab saya sebagai pengkarya untuk menghasilkan satu karya yang baik, saya dah laksanakan, alhamdulillah. Betul. Kita keluar je wayang kan. Betul. Kita pergi makan. Kita orang macam saya kata kalau yang saya boleh cakap adalah kita sedang bercakap tentang pengarah prolific tau, award winning tau, saya kata. Tapi kalau you tanya I, selepas beberapa puluh tahun dia mengarah, saya rasa Aziz Osman telah pun melepasi satu standard kematangan yang baru dalam hidup dia. Betul. It's an accomplishment, saya cakap. Sebab saya rasa kali ni saya tahu dia adalah Kapten Aziz Osman, tetapi siapa penulis dia? Siapa dia punya DOP? Siapa dia punya penyunting? Siapa dia punya colorist? Siapa dia punya producer? Saya rasa Aziz Osman kali ni dia letak diri dia sebagai pengarah, captain of the ship, tetapi dia juga tak menarik langkah ke belakang satu langkah, dan aku dengar semua orang. Betul. Dan letakkan segala ingredient tu di dalam. You reading the text, the subtext. I feel it. I have goosebumps bila keluar. Thank you. So saya kata in this matter, saya tak boleh nak letakkan persamaan filem 6 Jilaka dengan another prolific director seperti arwah Muhammad Khalid ataupun Mak Kilau, sebab dia ada overlapping tau. Sebab genre lebih kurang, garapan lebih kurang kan, cerita kita Melayu, semangat whatever not. Tetapi saya boleh kata ini adalah naskah yang perfect bagi saya. Amin. Sebab dia cukup. Dia tidak terlalu berceramah tentang semangat nasionalisme, patriotism. Yes. Dia juga tidak berceramah tentang agama. Nanti kita sentuh pasal karakter utama tu yang saya rasa sangat cerdik. And then lepas tu at the same time dia detail. Tapi dia tidaklah sebesar filem epic saga seperti orang kata apa nama tu, Gladiator ke atau yang macam KRU pernah buat dulu, apa tu, Hikayat Nerong Mahawangsa kan. Dia tak besar macam tu. Tetapi sebab saya adalah seorang yang detail bila it comes about tentang warna, shot, saya boleh cakap setiap shot Abang Aziz tak ada satu frame pun yang disia-siakan hanya kerana beauty. Betul. Setiap frame, setiap beauty itu ada subjek yang sedang bercerita di dalam frame. So itu memang kita nampak pick up. Tapi bukan itu saya punya compulsory lah. Bukan. If you notice that, yes, okay, you can see it. Okay, right. Sebab kita nampak. And also daripada segi satu benda yang saya paling anal lah bila pasal kita ni berminat filem-filem epic ataupun trilogy ataupun period movie kan. The detailing about fabrics, baju, costume, whatever not. Saya notice setiap semuta ataupun headgear untuk setiap orang berbeza. Kena dengan personality orang-orang itu. Dan macam mana garapan pemain dabus secara halus kat dalam tu. Dia nampak macam sifat dia seorang yang lembut, tetapi dia bukan lembut dibuat-buat. Dia lembut subtle. Dan Wan Raja kena sangat bawa watak tu. Ya Allah, macam nak kata kan? Kita rasa macam kita keluar tu, kita rasa ya dia boleh relate lah. Dia boleh relate pasal kita punya kita punya soul tu lah. Maksudnya if you have that soul, you can relate with that. And also macam mana subtle je. Abang tak perlu pun kata aku orang kaya, tak perlu. Tapi bila Abun start masuk daripada punya terima kasih bawa masuk Abun. Kita lama tak tengok Abun. Dan kita pun suka karakter Abun yang tidak terlampau-lampau. Semua orang dalam karakter masing-masing pemain karakter ini adalah cuma cukup. Nanti kita sentuh pasal Bel juga.
Kita tahu Bell memang dia famous bila pasal melawak benda. Tapi you juga tahu Bell bila kita tidak kawal dia akan melimpah. Habislah. Melimpah kan. Dia. Orang suka tengok melimpah. Tetapi di dalam garapan filem, Bell punya karakter cukup. Just nice. Tak melimpah, tak kurang. Dan macam mana abang letakkan bila orang nak naik perahu, dia dalam perahu tu dia adalah perahu penambang kan. Memang itu adalah mode of community travelling, transportation kan. Senang je. Orang lain pakai baju biasa, Abun pakai baju ada jalur-jalur fabric. Itu penunjukkan bahawa kedudukan dia berbeza daripada orang lain. Tanjak yang digunakan pun beza. Cakap, ya Allah ya Tuhanku, kenapa orang detailing tu yang memuaskan kita untuk tengok. Saya kadang-kadang bila orang buat nampak cantik kan, besar kan, trilogy ataupun epic film, period film ni besar tau, skill tu besar. Benda yang paling orang tak detail adalah fabric. Sebab again, satu benda adalah kalau Azim pay attention tu dia punya design. Because I pick up. Ada certain minor things yang I rasa macam alah tak apalah, seperti penggunaan talam daripada IKEA tu, tak apa, kita faham yang itu. Tapi tak apa. Betul, sebab benda tu tutup habis. Benda tu sebab masa tu itu masih lagi representasi kepada alatan tembaga. Itu adalah creative license, no problem. But then again, benda-benda yang kecil-kecil tapi sebenarnya bila diletakkan sekali dia besar. Betul. Dia lengkap. Dia cantik lah. Sebab kita sebagai penonton kita nak into pada zaman latar masa kat dalam frame tu. Tapi kalau setakat penggunaan fabric pun kadang-kadang dia mengacau mood. Betul. Tak sama macam zaman dulu. Betul. Baguslah saya tak payah banyak bercakap. Cuma satu lagi benda yang saya rasa mungkin kalau orang tengok, orang akan kata ni masa penjajah. Tapi you pick a very definite timeline. Precise. Your precision in picking up the timeline is not penjajah colonialism British. It was Dutch. Betul. Dutch adalah lebih lama daripada British. Jadi era itu bukan era British. Betul. Itu adalah era Belanda. Yang sebenarnya zaman tu bukan JWW Birch pun. Dia adalah sebelum itu lagi. Jadi sampaikan ada quote tu, Belanda minta tanah. Betul. Penceritaan, olahan, camera works, framing, storytelling, dia masuk Betul. sangat-sangat. Saya tak boleh nak cakap apa. Saya kata alamak, aku tak boleh nak kata apa. So dia punya cuma satu saya ini sebab saya tak tahu sama ada orang akan nampak apa yang saya nampak ke tak lah. Sebab saya adalah seorang yang suka pergi kepada cultural performance. Contoh Mak Yong, menora, wayang kulit, whatever not. Benda ini adalah permainannya tradisi. Tetapi di dalam permainan tradisi, kenapa tradisi Melayu kita begitu kaya dan sepatutnya lebih mudah untuk berevolusi? Sama seperti karya abang, period dia adalah Dutch. Tetapi reference kepada comical comedy adalah present day. Yes. Betul. It's deliberate because senang to consume to the contemporary audience. Betul. Dekat sini kan. Kalau saya nak berhamba tuan hamba patut betul. apa semua, the dialogue is It beautiful. Dia penyampaian dia semua berattitude, modern attitude. Yes. Betul. Kan. Dan begitulah sifat tradisi performance arts Malaysia ataupun tanah Melayu. Contohnya adalah macam Mak Yong, walaupun menggunakan dialek Kelantan, tetapi dia boleh tiba-tiba mata tuanku nak check handphone. Dia boleh ada asimilasi dengan present day di dalam penyampaian cerita itu, walaupun cerita itu tetaplah bercakap tentang anak Raja Gondang. So saya faham. So bila saya tengok, saya kata, oh my god, Aziz Osman telah berjaya menaikkan level dia sebagai seorang pengarah. Dan benda ni aku tak tahu sama ada orang akan nampak ke tak kalau saya tak sebut ni. I didn't even force myself to be. It was effortless. When it's in you, then dia akan datang naturally. Beautiful. Scene tengok map tu. Betul. Dan nak besarkan kita besar. Itu paling berdekah. Lepas tu yang Bell punya monolog, loser tu. Loser. Masuk perkataan sebenarnya loser tu yang bahasa Melayu loser kan. Sebenarnya saya antara salah satu part dalam Najalaka yang aku suka adalah penyampaian dakwah secara subtle. Kau tak payah nak pakai baju Melayu ada ataupun ada dia bagi sentap terus. Dia bagi setepek kau. Kau nak terima tak nak terima itu terpulang pada kau. Tapi bagi saya itu bagus sebab kau tak perlu nak pakaikan mood Islamik
untuk menyampaikan dakwah. Cukup setakat macam itu kau boleh faham dia tu. Saya nak tanya abang, okey, dia sentuh pasal yang bab dakwah tu kan, itu bahagian dia yang dia nampak betul. Apa dalam akal fikiran abang masa abang nak createkan karakter hero tu? Betul. Kuping tu. Okay, first and foremost, saya nak pastikan filem ini ditonton oleh anak-anak saya. Okay. Faham. Jadi bila kita dah tahu who is our audience, automatically kita ada do's and the don'ts. Okay. Kat situ. What they should watch, what they shouldn't watch. Kat situ kan. Dia mewakili, maksudnya saya kena tengok my circle first dekat sini. Would I permit my kids to watch this movie? Dekat situ. Jadi automatically benda tu self-censored lah. Self-censored ataupun self-aware dengan keadaan tu. Apa yang saya nak anak-anak saya tengok dalam badan, which is I would say would represent my itu to other family jugalah. Jadi karakter Kuping ni because you know lah sekarang ni kita, even saya sendiri, saya sangat-sangat mengidolakan Darth Vader misalnya. As we know dalam Star Wars, Darth Vader ni kita sebagai villain, tetapi villain with cause kat situ. Dia ada sebab kenapa dia jadi villain kat sini. But last kali dia tutup balik dia punya apa-apa dia buat yang lepas kan. Setiap benda yang antagonis apa, dia must be a reason. Dia punya akar umbi kat situ. Because kita memang tahu berpegang pada kita lahir ni memang kita bersih kat situ. Benda tu kenapa yang kita boleh jadi ada stain tak baik apa semua gitu, itu yang, tapi last kali we go back to the roots. Itu yang berlaku pada karakter one of the 6 celaka lah. Kita tak nak reveal pada ni lah. Jadi Kuping ini, Kuping he is a natural kat sini kerana dia dah tahu, dia dah besarkan, dia dah besarkan walaupun dia anak yatim, dia besarkan dalam environment yang macam tu. Tak boleh sebut lah kita kan, environment macam tu, tu pasal dia evolve. Betul. Tu. So macam kita tengoklah background the leader of 6 jelaka, dia berasal daripada mana, mak dia macam mana, tu pasal dia jadi macam tu. Pasal dia jadi macam tu. Jadi Kuping ni, Kuping ni dia punya roots pula dengan gini, tu pasal karakter dia jadi macam ni. So everything is because of the cause and effect, environment dia. Betul. Environment gitu kan. Macam saya tengok macam anak-anak saya pergi sekolah lah. Anak saya pernah sekolah di satu taman kan, yang mana parents dia agak suka tengok drama pukul 7 mungkin kan? Yang macam tu. Kemudian tu berpindah rumah, anak saya dia dalam environment yang lain pula, di mana the circle pula tu lain. Melayu juga. Betul. Dua taman juga. Dua taman ni tapi Melayu juga. So behavior seseorang tu will depends on kat rumah dia. Betul. Kalau dekat rumah dia, parents dia atau family dia serta menjerit-jerit, maka dia pergi sekolah pun dia bukan menjerit. Betul. Sama kat situ. Nature versus nurture. Yes, kan. Jadi itulah secara di luar sedar saya berkarya berdasarkan background apa yang saya tahu. Every character tu dia 3-dimensional character. Dia ada roots dia, latar kat situ. Saya suka karakter Amirul Kuping. Kuping kan. Saya suka karakter Kuping tu sebab dia adalah, sebenarnya bagi saya, kalau saya punya takrifan adalah, dia adalah seorang yang naif. Dia naif je. Dia adalah seorang naif yang aku diberikan tanggungjawab, aku kena sampaikan tanggungjawab tu. Kebetulan aku lalu, aku nampak ada kekejaman, aku selamatkanlah. Dia straightforward. Tapi at the same time, dia punya pemahaman tentang agama pun adalah sangat naif pun sebenarnya. 1+1 2. Dah. Itu saja. Betul. Orang salah, benda sebut salah. Itu je. So because of that concept of character building yang you sudah buat, dia tak jadi macam kita rasa telinga kita macam tengah dimomokkan dengan agenda untuk berdakwah. Betul. Itu yang cantik tu. Sebab you cannot deny 1+1 adalah 2. That's all. Tapi kerana karakter itu dibawakan begitu, maka apa yang dia cakap itu adalah logik lah. Sebab memang kau tak boleh nak lawan pun. Benda tu fakta. Benda tu tak ada lawan pun. Dan hujung-hujung apabila dia kata dekat plot twist hujung tu kan, yang bila dia selamatkan seorang tu, dan jawapan kenapa dia selamatkan orang tu, it's a very straightforward answer. Tapi sebenarnya benda tu benda tu bila kita dengar benda tu basic, kita kata macam Allah Akbar, mind blown sekejap aku. Aku cakap okey lah, aku tak nak cakap apa. Diam. Sebab dia bagi stepik. Tapi benda tu betul. Memang betul. Macam kau bagi stepik
Direct ke bagi? Kerana itu saya rasa banyak orang boleh menulis. Semua orang boleh menulis. So orang A menulis dia jadi lain, B menulis dia jadi lain. Tapi pilihan tulisan itu yang works untuk carry the whole character daripada beginning sampailah ke akhirnya. Ini saya sangat-sangat berterima kasih pada kedua orang tua saya lah. Dia mendidik anak dia macam tu sampai peka gitu lah. Bagi saya, ayanda dan bunda saya lah. Dia mendidik anak-anak dia tu. Dan sekali pemikiran itulah, konsep tu yang saya bawa. Kepercayaan itu. Saya tak memaksa benda ni. It's just in me. Jadi bila berkarya tu dia akan itu. Saya nak tanya abang, kenapa abang pilih Mirul? Kenapa abang pilih Belle? 3 watak yang penting kan. Dengan satu lagi adalah yang saya cuba untuk tidak jadi bias. Saya suka Asmida dan saya tidak tahu yang dia adalah pelakon di dalam Enam Jelaka. Bila saya masuk, saya duduk, saya kata, ni Asmida. Saya pernah kata dulu dekat kawan-kawan media, saya pernah kata Asmida ni adalah talent yang paling underrated. Sebab dia orang yang boleh berlakon dan dia memang sedap menyanyi pun. Kenapa abang pilih dia? Enam Jelaka, yes, dia is a sugar coating. Maksudnya komedi tu yang kita salutkan dengan komedi. Subjek dia tu I may say sesuatu benda yang agak serius lah kan. Nak ikutkan kalau dengar apa sinopsis dia mengenai di era Belanda cuba nak memonopoli lomba-lomba biji timah kat sini dengan menghantar something untuk nak tu, kecuali satu kampung. Dia punya bunyi itu ini cerita serius apa kan. Tapi saya nak menengahkan dia meta humor. Dia maksudnya macam Piramli lah. Kita tengok macam Pendekar Bujang Lapuk. Macam mana dia mengkritik sebuah sekolah. Sekolah tu kan. Mengajar apa huruf tu kan. Jadi saya memerlukan seorang aktor. Saya memerlukan actors untuk memberikan persembahan yang meta humor. Saya tidak perlukan badut. Betul. Badut. Thank you for saying that. Karakter yang saya ketengahkan gitu semua merupakan 3-dimensional karakter. Every age karakter memang ramai, tetapi masing-masing ada individual 3D punya karakter masing-masing. So I need actors. Okay. But why Saiful Apek? Why Belle? Semua kena ingat, Belle ini sebelum dia jadi komedian, dia pernah berlakon Kaki Bakar. Betul? Dia pernah menjadi Sa'dun Jubir dalam UA Asy'ari. UA, kemudian dalam 1557 arahan Datin Berliku Semi Baba, dia pernah jadi Sa'dun Jubir. Betul. Kan? He is a serious actor. Saiful Apek, he also an actor. Okay, saya pernah 2-3 kali saya ambil dia berlakon untuk variasi. Not only that, untuk filem senario pun Apek dia berlakon, contoh macam senario lagi kan, dia melakukan satu watak yang sebenarnya watak tu tak ada pun tak apa. Dia menjadi seorang nuisance yang mengganggu family tu dalam perjalanan pergi betul. Dia tak ada pun tak apa sebenarnya. Betul. Tapi I put him there as orang yang akan sentiasa itu yang mana dia membawa watak tu memang keluar daripada watak sebenar dia. Kat situ as an actor, not as a clown. Betul. As a character kat situ. Kan? Jadi brand tu kita ndak. Brand as a comedian tu kita ndak. Tapi as a deliver sebagai seorang actor yang membawa watak yang diperlukan dalam skrip itu merupakan keutamaan bagi saya. Saya cakap pada semua pelakon tu, nobody is supposed to do comedy dekat sini. Semua serius. Cerita Enam Jelaka ni kalau kita tutup volume dia, orang tak tahu pun tu cerita komedi. Betul. Tengok trailer saja dah tahu. Orang tak tahu pun serius cerita pasal cerita komedi. That is smart, yes. Kan. Jadi dia 3 ni qualify kat situ. Asmida, of course, sebagai seorang benda yang sesuatu yang saya baru discover, must go through interview. Method saya pernah lakukan dengan Cik Puan Sarimah Ibrahim, pernah lakukan pada Nasha Aziz, saya pandu apa semua, di mana dalam orang kata
kononnya macam audition screen test tu suruh dia berlakon apa. Saya tidak suruh macam tu. Apa yang saya buat ialah saya duduk, saya berbual. Kerana saya mahu tahu tahap pemikiran dia, catch up dia. Macam mana dia boleh faham tak? Because apabila saya melakukan kerja saya sebagai terajuh utama, saya lebih berminat memberitahu the purpose of the character. Kenapa karakter ni wujud? Kenapa dialog ni disampaikan kat sini? Dan apabila saya bercakap tu, mungkin pada certain people, certain actors tu terlalu kompleks, dia takkan faham. Dia angguk bagi benda yang sama. Asmida ni saya bercakap, saya dengar dia punya feedback. Kan, saya dengar feedback apa semua. Maksudnya dia sponge. Apa saya beritahu, dia serap, easy. You're qualified. Betul. Okay, you're qualified. Nombor satu, dia seorang penyanyi. You know, penyanyi pun sebenarnya fundamental dia seorang pelakon. Dia kena berdiri atas on stage. Kalau lagu gembira, dia gembira. Kalau lagu sedih, dia sedih. Kan, lagu apa semua. So fasa yang pertama dia dah lulus. Fasa yang kedua ialah bagaimana dia boleh jadi sponge yang baik. Pun dia dah lulus. Yang paling impress saya ialah authenticity muka dia. Muka Melayu. Betul. Ya. Muka Melayu dengan hidung kembang. Ya, betul. Tak ada. Jadi authenticity Melayu dia tu. Jadi saya perlukan gadis ayu Melayu. Betul. Kan? Betul. Dia senyum tu manis Melayu dia. Dia bukan orang kata terkejutnya, itulah. Dia orang kata macam makin kita pandang, saya cakap sekarang boleh lah, duda kan. Makin pandang makin manis. Betul. Setuju. Makin lama nampak dia makin berseri lah. Makin berseri. Okey, baik. Amirul, of course. Amirul obviously he is an actor. Kita tengok dalam Polis Evo, kemudian tu lakonan dia dalam Want to Jaga, kemudian tu dengan Mencari Rahmat. Mencari Rahmat tu kita tahu very dialogi punya tu kan, dia kena hafal. Mana as a good actor dia dah qualify dari kacamata saya. Kat situ no doubt kat sini. Kerana kita tahu daripada filem Mencari Rahmat tu, in order for him to get all the lines apa semua, dia kena go through rehearsal. Maknanya untuk 6 Jelaka ni, walaupun rehearsal dia physical untuk Rahmat, he will go through that. Kat situ. Jadi yang cuma macam mana saya nak impress Amirul untuk bekerja dengan saya kat situ. So saya pergilah jumpa. Dan Amirul ni mula-mula my first impression, dia kata, kau ni nak interrogate aku ke? Kan? Dia tanya saya. Dia tanya credibility saya tentang kerja. Yang kemudian tu dia tanya abang? Dia tanya saya. Amboi. Dia bukan itu. Because mungkin macam you kata tadi kan, apa sebab filem yang lepas tu tidak work? Because selama ini rupa dia peminat saya. Tapi dia kecewa. Kenapa yang belakang ni kau jadi macam ni? So dia luahkan rasa why pada saya. Masa dia sayang saya tu. Jadi I got to explain to him lah, kan, dengan bagi reason. Dan dia accept. Tapi jauh di sudut hati kata, aku akan berdepan dengan seorang pelakon yang berattitude. Dalam mindset saya. Tapi di Hollywood standard pun sendiri, untuk kita mendapatkan yang terbaik pun kita kadang-kadang terpaksa berdepan dengan pelakon-pelakon yang ada attitude. Betul? Yes, betul. Dealing with creative people. Yes. Saya dah ready for that bila masuk dalam set kat situ. But to my surprise, it didn't happen. Amirul seorang yang dengar arahan dan dia improvise apa yang ada dalam skrip. Dia menjadi diri dia karakter without me asking for him to put strings to be my puppet lah. Kau buat apa semua, tak ada. Dia buat atas inisiatif sendiri kan. Because first and foremost saya bercakap semua pada pelakon tu, everybody must give me underacting, not overacting. Underacting. Yeah, that's why. Kan? That's why. Because rencah itu datang daripada you. Yes. So dia faham. So dia bagi. That's good. So the first impression jadi bagi saya tu satu benda yang attitude yang aku akan dapat tu sampai penghujung tak ada. And to my surprise pula tu yang to make the matter, biar betul Amirul ni. Bila kita buat promo tu tiba-tiba Amirul sama-sama dengan pelakon-pelakon buat TikTok dengan menari-menari. Is this the Amirul yang aku? Oh, masuk air juga budak ni kan.
So everything dia in places kan. Dia dapat benda tu. Jadi syukur alhamdulillah, it's a blessing in disguise dengan ni. Cuma terserah kepada takdir sekarang sama ada filem tu dapat diterima mass audience lah. Saya, because kita mengikuti industri kan, dan kita one of the pengamal media kan. So bila saya tengok abang punya ni, saya tak tahu this is intentional ke tak, but you can explain better. There's a flip of narrative in your film, iaitu you letakkan Bear, you letakkan Saiful Apek, you letak Asmida, yang you kata tadi tu, you letak Amirul. Dan Amirul pernah pun ada kontroversi mengatakan pasal muka aku tak handsome, aku tak kacak, sebab tu orang tak pilih aku jadi hero. Betul. But you did that. And on top of that, you punya cameo adalah Remy Ishak. Dan you kaleng-kaleng semput tengok. You telah separuh bogilkan dia dekat hujung-hujung tu. Belanja. Faham bang, faham. Dan Aida Jebat dan Maria Farida. So yang wajah yang polish itu abang selit sikit-sikit, abang letak ujung sekali. Kalau kau nak tengok Remy Ishak tak pakai baju, kau tengoklah sampai hujung filem tu. Betul. Tapi yang depan-depan aku letak talent yang aku nak. Is that intentional ataupun tidak? Maybe intentional, tetapi intentional yang memang dah dikondak sedemikian rupa. Because orang-orang yang human in approach terletak di Kampung Tayap. Betul. Okay. Maknanya Kampung Tayap dari segi geografi tu kita tahu Perak, because kita dah ada, saya dah prepare in mind tu, pasal daripada start tu sampan tu dia berhenti di Parit. Kemudian tu pergi Kuala Kangsar. Kuala Kangsar kena turun nak pergi ke utara kat situ. Jadi maksudnya utara tu dia punya geografi tu masih panas, hutan apa semua. Kemudian tu kampung yang seterusnya nak pergi tu merupakan kampung tu kata dia Patani. Dia sejuk sikit. Bila dah sejuk sikit, dia punya skin tone dia texture dia dah lain. Kan? Texture dia dah lain. Itu semua benda-benda yang subtext yang doesn't. I'm glad. You see, your subtext, okay, when I have to compare, if I have to compare, and I need to compare sometimes kan, notes kan, Arwah Mamat Khalid is very famous for mengangkat budaya Perak, sebab dia orang Perak kan. Okay. Tapi Mamat Khalid punya filem, budaya Perak dia dirasai kerana karakter Perak, dialek Perak, colloquial language kan. Tapi daripada segi geografi, Mamat Khalid boleh buat di mana-mana saja dan orang tidak tahu tempat itu di mana. Tapi you tak main karakter itu sebagai orang Perak, tapi colloquial ada. Tapi you main geografi. The establishment of Sungai Perak. Ya Allah, majesticnya Sungai Perak. Cantik sungguh Sungai Perak tu. Sampai kita tengok, kita rasa macam, weh, macam as equivalent dengan Sungai Rajang ni. Kita rasa macam bangga ni, rasa macam tu. And at the same time, you punya peletakan jujukan, you punya geografi tu kan, penamaan nama-nama kampung, ketayap, whatever not, nampak. Nama-nama karakter, nama-nama kuih, nama-nama makanan, semua kuih dia letak dalam nama tu, tradisional. And at the same time, macam mana bulat macam Pak Man yang kena pasung tu. Oh, Cik Man. Cik Man tu macam mana dia ada plot twist. Sebab kita kata kampung ni tidak berdaya maju. Dia tidak maju. Dia tidak ada urbanisasi. Dia tak ada kemodenan pun. Kenapa tiba-tiba di dalam sleepy village ada penjara dan ada satu tahanan? That plot twist tu is memang gold. And I knew it that there must be something. Cuma I tak sangka lah macam you fulfill my expectation. So I macam, alamak, Cik Man punya ni, dan pula dia punya cerita dia kena. So your story ada ekor, ada badan, ada kepala, ada badan dan ada ekor, dan plotting tu kena. Betul, cantik, kemas. Excuse me, you tengok filem dia guna magnifying glass ke apa? Sebab tu orang tak suka tengok filem dengan saya. Saya kritikal. Dia tengok je so dia, kalau filem itu ada flow dia dalam kata, kalau lagu Melayu asli dia ada apa tu, air lagu dia. Air lagu you adalah geografi dia adalah selari dengan Sungai Perak dan pergi naik ke Patani. Betul. Wow, okay. Baik, so kalau nak tunggu Cik Az bercakap lagi,
3 jam tak cukup. So 3 jam tak cukup, 4 jam tak aku cukup. dah makan semua orang ke? Sorry. Memang kena bawa kat sini. Siapa bawa editor kan? Editor kan. Dia ni bos. Bos. Dia bos kepala sekali. Aduh. Tapi Kalau okey. tak memang abang Man memang makan kat sini je. Kita nak dengar daripada Zudi dengan you punya repak pula. Macam mana? Oh saya kalau saya dapat, saya just nak berterima kasih pada Abang Aziz dan Osman sebab Mengembalikan memori saya. Saya memang rindu sebab last kali saya karya Arwah Mat Khalid yang saya sangat suka. Tapi lepas tengok ni saya rasa yes, ada orang yang akan keluarkan lagi filem yang aku nak tengok. Kalau boleh setiap tahun nak tengok sebab saya memang suka cerita komedi. Memang saya suka komedi dan saya suka filem komedi, tapi dia komedi bukan badut. Dia ada isi yang saya rasa memberi kesan kat saya. Tapi kebimbangan saya itulah ialah saya tak nak dimomokkan dia sebagai komedi cerdik sebenarnya. Itu bahaya. Betul. Itu bahaya pasal orang kita ni apabila disebutkan benda ni ada message dan segala dia akan shy away. Faham? Ya, betul. Itu pasal saya kata first my priority is to entertain the audience. Betul. Kalau subtext yang you nampak apa semua, okay, I'm glad you notice kat situ. Maknanya super macam filem Arwah Muhammad Khalid, Arwah Tan Sri P. Ramlee, dia notice dia punya meta humor tu kemudian apabila dia dah tengok berkali-kali, he's trying to tell us something. Benda betul. ni kan macam cerita senario lagi saya kan. Kan apabila kedua si Mutu sama itu main dam kat Betul. situ. Dam tu satu dia punya itu warna hijau, satu warna merah. Betul. Okey, faham. Okay. And dia boleh relate pula pada sekarang kan. Betul. Melayu Betul. Dan ironinya Melayu pakai Cina pakai India apa semua dia. Ironinya dalam 6 jelaka tu Belanda tu dia tembak kampung orang. Lepas tu watak sebenar dia kenapa kau nak musnahkan kampung orang? Kami akan buat satu bangunan yang lebih baik. Betul. Sangat relate dengan what happened to you nowhere. Sangat. Lepas tu kita pula kena beli daripada sebenarnya tu tempat kita, dia ambil tempat kita pula kena beli. Allah ni kuasa Allah Ta'ala telah bagi kata ruang. Sama pula padahal aku buat benda itu setahun yang sudah. Suntikan tu is very smart. I mean it's a intelligent and cleverly written storytelling lah. Tapi besides than that, kalau kita tak nak cakap daripada segi kecerdikan macam abang cakap tu, it's a feel good movie. It's really a feel good film. Kita bertahun-tahun kita dah beraya dan selama bertahun-tahun beza zaman dia dengan zaman abang beza. Dulu kita besar bila raya pertama, raya kedua, raya ketiga, kita duduk depan TV, kita nak tunggu filem. Sekarang budak-budak dah tak ada. Saya rasa untuk filem 6 Jelaka telah mengembalikan filem yang sesuai untuk kita nak tengok berkumpul raya-raya. Betul. It brings back your feeling of Anda togetherness. tengoklah kat Power Gam sekarang. Bagus. Sekarang lah. Syawal lagi pun. Tentu dia boleh keluar tempat lain. Betul. Bukan tunggu raya. Cuma saya harap promosi filem ni lebih besar lah. Sebab saya rasa it's worth it to be told, it's worth it to be shared, it's worth it to be, Saya tahu filem ni akan dia sentiasa hopefully lah dia macam filem Sinarul Saidi yang dapat kan. Tapi ada sequel ke tak? Untuk kepada ini sekarang ni. Alamak, tolong Kena pergi tengok. Ada sequel dah ada. Abang, karakter sequel pendekar tu kena berjalan terus dan ada cerita. Kuping tu kena. Saya punya nawaitu dia ni kuping ni dia macam The Adventure of Indiana Jones. Exactly. Sama. Betul. Kan dia pergi satu tempat. Jadi hopefully when this thing works, kat situ adalah lagi insyaAllah. Ada benda banyak lagi saya nak sampai. Bukan it's not by force tau. Benda ni bagus, benda ni kena ada gini. Apa aku nak fikir apa? Dah ada sedia dah. Saya nampak karakter kuping tu boleh jadi macam Behansing. Betul. Macam kan dia dalam masyarakat harimau, mungkin lepas ni boleh lawan. Yalah harimau jadian ke apa semua benda kan. Adalah. Okay Di, pendapat kau? Okay, pendapat memang terbaik lah. Speechless lah tengok. So macam kita tak proper betul. Ni betul bang. Sebab dah lama saya tak tengok cerita Melayu yang sepuas-hati dengan semua segala-galanya. Sebab saya suka bila yang ada certain shot tu yang memang, sebab saya sendiri pun kalau saya suka shot yang wide dan nampak semua benda ada. Daripada saya abang punya shot wide shot tu tak kosong. Betul. Semua benda kat belakang tu even sikit tu semua perlu ada cerita dia. Disusun dengan cantik. Saya memang saya sendiri peminat filem.
saya akan menonton filem. Dan saya memang fascinate dengan anything cinematic. Kan? Kan banyak orang yang tidak faham apabila transition daripada TV ke power gun film to power gun, your visual must be different. Betul. Different. Dia kena ada lebih depth, dia kena ada lebih cinematic, design, production design. Yes, Yeah, very Production important. design very important. The detailing of the set. Dekat situlah. Because as you said just now, kalau nak beritahu dari segi meta humor apa semua, that's very personal for me sebagai as a writer. Tetapi dari segi visual dia, visual dia itulah dari segi aspek production design, set, wardrobe apa semua itu kan, kita perlu bagi detail supaya orang nampak. So benda tu dia punya aura atau chemistry yang kita lihat tu merupakan combination dari all of this. Termasuklah music kan. Music kan. Saya tak sempat nak sebut. Ya Allah, abang punya filem music original soundtrack. Scoring semua cantik. Scoring. Yes. Bunyi kompang nak masuk berperang tu pun saya pun sedar kata this is original lah, ni bukan template letak Tak ada. Semua tailor-made. It's tailor-made. I would say if in fashion dia panggil tailor-made, dia panggil haute couture. Your film deserve an haute couture. Thank you very much. Thank you. Okay. Promosi. Bang, boleh bagi tahu kepada penonton kenapa perlu tengok 6 Jelaka? Untuk nak menonton petualangan kuping seterusnya, supportlah filem 6 Jelaka. Yeah, we deserve this. I mean, the nation, the country deserve this. Betul. We deserve this. Betul. We deserve a good film, and this is a good film. Baik, ni betul. Ni dia panggil good film. Betul, setuju. A good film. Terima kasih pada Abang Aziz. Congratulations kepada producer. Yes, and also production and Pada seluruh satu tim abang. yeah, seluruh team lah. It's a beautiful work together. Terima kasih done. kepada Abang Aziz Osman sebab sudi datang ke Borak Popcorn berkongsi, bercerita tentang filem terbaru pada beliau. So sebentar lagi kita akan bersama dengan pelakon dia pula. Betul, seorang pelakon dia pula. Kalau korang nak tahu, korang kena tengok part 2 untuk episod ni. So jangan lupa like dan subscribe Borak Popcorn, dan jangan lupa download aplikasi sini sebab ke dalam tu semua ada. Ada media hiburan, ada maskulin, ada apa konten yang korang nak tengok, semua ada kat dalam tu. So kita jumpa lagi untuk the next part tu. Terima kasih kepada anda semua. Terima kasih kepada Abang Aziz Osman. Jumpa lagi kita. Terima kasih juga Cik Az. okay. Sebab menggantikan Maya. Tak boleh cakap sebab dia kejap lagi ada lagi. Sebab kau tak cakap, dia kena ada stay kan. Pacak kat sini. Kau duduk kat sini dia diam. Okay, jumpa lagi kita the next part tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.